Tada! Tengok Aos beli apa. Jom kita unboxing. Cing. Salah pula terbalik. Maaf. Tada! Macam mana nak panggil ni How to pronounce? Maet T? Bagilah tahu macam mana nak sebut. Okey. Jom kita tengok apa. Siapakah mereka ini? Okey, dia fragrance care. Dia tunjuk macam mana cara-cara kita nak jaga kita punya perfume. Okey, jom tengok apa yang Aos beli. Dia punya packaging sangat secure ya. Bila banyak-banyak macam ni dia bagi kotak. So, Aos ambil teracun ni 6 sebab actually Aos tak tahu macam mana bau dia, tapi sebab ramai baca review dia macam bagus-bagus dan murah, jadi kita try lah. So Aos ambil apa yang ada dalam stok dalam tu, kita try satu persatu. Jom kita mula dengan yang ini dulu. Tadang! Apa? Nama dia Black Forest. Alah comelnya. Tak silap nanti harga nanti bagi tahu ya. Tak silap harga dia dalam RM6. Dia start daripada RM6. Ini dia 10 ml. Senanglah kita nak bawa pergi mana-mana. Alah comelnya. Okey, ini Black Forest. Dia dalam sugar and spice series. Okey, jom try. Banyak dengan tangan ni. Okey. Ingatkan dia macam main-main je. Black Forest. Yes, bau dia macam bau kek Black Forest yang kita makan tu. Ada bau cherry-cherry. Macam cherry mix dengan coklat. Wah, sedap. Black Forest. Kita buka lagi. Orange Americano. Wah, Orange Americano. Mari lihat baunya bagaimana. Okey, pening banyak no. Ini pun sedap. Tapi okey, mungkin dia mula-mula kan, kita macam kalau perfume ni biasanya kalau dah pakai macam kena tunggu dalam 5 minit macam tu baru kita tahu dia punya note dia macam mana. Tapi note first dia macam agak keras sikit. Macam tak boleh bau. Dia ada bau kopi, tapi macam tak dapat lagi dia punya bau orange tu. Okey, yang ini dia macam agak keras sikit. So Black Forest masih lagi mendahului. Okey, Orange Americano. Untuk yang ketiga, maaf ya kalau korang ada dengar bunyi-bunyi, ada pula datang budak gelap ni. This is sugar cookie. Sugar cookie. Okay. Sugar cookie. Kat mana lagi nak aku letakkan ni? Okay, di sini. Oh my god. Okay, sugar cookie. Memang bau dia bau macam bau chips more ya Os. Yes, bau chips more. Alah sedapnya. Bau chips more pun ada. Lepas tu macam ada campur, macam ada sikit-sikit kat ujung dia tu macam bau sirap pun ada. Okay, ni pun sedap. Wah, Aos memang suka lah cookies pula. Apa ni? Perfume-perfume yang berbau sangat manis dan berbau-bau makanan ni. Best lah ya Os. Murah pula tu. Okay. Tada! Ini apa? Ini adalah candied strawberry. Okay, mari buka. Okay, sedap bau dia. Semuanya sedap. Ini betul. Bau dia manis. Bau macam gula-gula strawberry yang dicampur susu. Strawberry Bandung. Okay. Ini adalah Balinese coconut. Okay, Balinese coconut. Mana lagi nak letak ni? Sekejap boleh letak baju. Okay. Balinese coconut. Ya, bau dia macam bau gula-gula kelapa. Korang pernah makan kan gula-gula kelapa yang kulit boleh makan tu?
Yes. Lebih kurang. Bau gula-gula kelapa. Dan last sekali, actually dia banyak lagi tau. Jadi kita belilah yang ini dulu sebab ini dia ada dalam stok. Tadang! Yang tengah in sangat sekarang ni, butter salted caramel. Kalau kopi suka ni. So kita nak tengok bau perfume dia bagaimana. Okay, kita letak dekat baju. Okay, ini bau dia macam apa tau? Dia bau macam puding gula hangus. Ataupun apa orang selalu panggil, puding karamel. Yes. Yes you all, bau puding karamel. Lepas tu ada macam puding karamel. Okay, puding karamel gula yang hangus tu. Ataupun macam yes, macam cornflake madu. Macam cornflake madu you all. Salted caramel. Wah, senang nak buat travel travel friendly. Okay, kalau untuk IELTS, yang pertama jatuh kepada, sebab IELTS memang suka bau yang sangat manis, bau sweet, bau manis, bau buah-buahan, bau bunga-bungaan. Tak suka bau yang keras macam spice ke wood tu kurang. Jadi yang pertama candied strawberry. Yang kedua jatuh kepada black forest. Memang semua bau yang berbuah-buah lah kan. Ni sebab bau dia macam bau cherry chocolate. Alah, korang makan, korang pergi script recipe, lepas tu order black forest cake satu. Biji bau dia, bau cake tu. Lepas tu ketiga salted caramel. Lepas tu sugar cookie. Kemudian orange americano. Dan last sekali Balinese coconut. Okay, 6 jenis. Wah, I like. Kalau tanya, tapi sebab ini kita testing je, kita tak pakai lagi, kita tak pakai dia. Okay, mungkin esok I also akan try pakai. Kita keluar pergi shopping, kita nak tengok dia punya ketahanan, berapa lamakah dia boleh bertahan di baju dan berapa lamakah dia boleh bertahan dekat kulit. Okay, esok kita akan tengok. Wah, I suka lah. Semua sekali ni termasuk nampak blur. Sorry. Okay, semua dekat sampai RM50 you all. RM44 that's right. 6. Dan serius. Ini memang ini bukan berbayar ya. Ini sebab beli sendiri. Tapi memang recommended sebab untuk bau as long dia boleh tahan 4-5 jam pun, dia tahan 3-4 jam pun okey je. Sebab boleh repeat, kira macam ulang pakai. Sebab dia senang kan, dia kecil dan comel dan senang nak letak dalam handbag. So boleh lah macam dalam 5 jam kalau rasa macam dah tak berbau, dah tak bau kuat sangat, dan dia murah. Actually dia ini untuk macam bagus korang, siapa ni macam tak tahulah nak pronounce dia kan, salah pula korang. Kalau owner ni nampak video ni, tolonglah bagi pronunciation yang betul ya. Kira macam sangat bagus buat saiz yang macam ini sebab senang, kita boleh beli sebelum kita beli yang besar. Kita boleh beli yang kecil dulu, try yang mana kita rasa berkenan di hati, bolehlah ulang, kira macam repeat beli yang betul besar. Tapi kalau untuk IELTS rasa IELTS akan repeat beli yang kecil ni sebab dia ada banyak lagi yang lain. So kita mungkin boleh penuhkan koleksi kita dengan perfume yang comel-comel ni. Baru je cakap nak insaf daripada beli perfume ya. Tak apalah, kita support lokal. Okay, kita dah asyik beli yang kat luar je. Kali ni kita support lokal dan kebetulan nampak diorang punya iklan ni. Okay. Oh, nanti awak bagi link dari mana awak beli ya. Bagus juga. Walaupun dah tahu, tapi bagus juga dia bagi macam ni untuk orang-orang yang baru berjinak-jinak kumpul perfume ke ataupun baru pakai. Oh, bagus lah. I like. This is good. Overall untuk semua ni kita boleh bagi 5 lah. 5 ke? 5 lah. Kita sekarang tak ringgit. Kalau benda tu bagus, benda tu bagus lah. Kita cakap lah bagus, kita promote lah. Kalau tak bagus, kita cakap lah tak bagus. Kalau tak bagus, kita tak post video ni. Gitu. Okay. So untuk korang-korang yang masih lagi tercari-cari ataupun rasa macam sangat sesuai lah untuk remaja-remaja sekolah yang korang suka
ataupun nak bajet lah, nak bajet kan, bolehlah beli macam ni daripada beli yang boleh je. Ini ikutlah kemampuan masing-masing. Kalau rasa mampu beli harga beratus-ratus, beribu-ribu tu, belilah. Kepuasan manusia ni berbeza-beza caranya. Macam kita dah selalu pakai yang besar-besar tu, yang mahal tu, jadi tak salah lah kita nak support lokal bila ada keluar benda-benda macam ni. Dan macam worth it for every penny. Okay, okay lah, tu je lah nak share. Jumpa korang lagi nanti dekat next video.